Cerita ini berlaku kepada abang saya sendiri. Pada 3 tahun lepas, tahun 2022, saya pernah ajak dia untuk mula simpan emas. Jadi saya cakap, simpan sajalah 1 dinar. Masa tu dia kata, bukan main susah nak simpan 1 dinar. Sebab apa? Dia cakap 1 dinar masa tu mahal. Benda yang kecil macam ni pun dah bernilai lebih kurang RM1,100. Tetapi oleh kerana dia mendengar juga nasihat saya, maka dia simpanlah 1 dinar tersebut. Sehinggalah pada hari ini dia tengok kembali, harga 1 dinar yang mana dulu dia simpan sebanyak RM1,100, sekarang telah pun meningkat kepada RM2,100, tuan-puan. Jadi dia sangat terkejut. Sebab apa? Harga emas telah pun naik lebih kurang 100% hanya dalam masa 3 tahun sahaja. Cuba bayangkan, dulu RM1,100 dah naik lebih kurang RM2,200 sekarang ini. Jadi kalau anda juga tak mahu menyesal 2 tahun, 3 tahun lagi, tengok-tengok harga emas dah makin mahal, sekarang hari ini ialah harga yang paling baik untuk tuan-puan bermula. Sebab apa? Kalau tak mula hari ini, akibatnya tuan-puan akan bertangguh sampai bila-bila. Konsep dengan emas ni mudah sahaja. Kita simpan, kita lupakan dan kita tunggu. Bukannya kita monitor harga emas, akhirnya 1 gram pun tak ada. Ada video 5 langkah mudah untuk tuan-puan buat sendiri akaun emas public gold secara percuma. Saya sediakan di profil saya. Tuan-puan boleh tengok video tersebut dan kalau ada apa-apa masalah, boleh terus tanya saya. Sebab apa? Saya akan bantu tuan-puan sehinggalah emas ini sampai ke tangan tuan-puan semua.